Penat kan nak kena buat akaun dan password baru setiap kali nak guna apps dalam phone ni? Jom daftar My Digital ID. Senang je, 3 minit dah settle. Save dan repost video ni, senang nak rujuk balik nanti. My Digital ID adalah satu bentuk pengenalan dan pengesanan identiti diri secara digital yang selamat dan sah semasa membuat urusan dalam talian. Yang bagusnya My Digital ID ni, ia tidak menyimpan sebarang data biometrik macam cap jari, mata dan pengecaman wajah. Paling penting, tak ada chip atau implan juga ya. Memang selamat daripada penipuan identiti. Nak daftar boleh guna apps My Digital ID. Pertama, buka apps dan klik daftar online. Masukkan email anda dan tekan seterusnya. Masukkan OTP yang diterima melalui email tadi dan tekan seterusnya. Isi maklumat nama dan nombor kad pengenalan anda. Tekan seterusnya. Ambil gambar IC depan dan belakang. Letak wajah anda dalam bulatan dan tunggu beberapa saat untuk identiti anda disahkan. Tetapkan password anda dan tekan OK. Digital ID anda dah siap dan dah boleh digunakan. Yang ini pula sijil Digital ID anda. Sijil ni sah selama setahun ya. Lepas ni tak perlu nak susah login apps dah. Guna je My Digital ID ni dah boleh terus akses semua apps dan transaksi. Bina gaji kedua